Spana bawa dah. Ha? Spana. Bang. Hai, ada. Ada mengikut anak-anak. Ayah ni orang ni. Awak kenal sama dia ni? Mai jauh ni. Dari Penang ni. Malam tidur sini je. Oh, tidur sini. Tidur sini je. Apa ni duk nak mai sangat Munami ni. Dia tak ada buat apa pun, dia kata nak follow abang. Kita pun tak apa mai je kawan-kawan. Nah, ya lah. Salam ke. Oh, dia ambil gambar. Okey, ambil gambar. Sibuk ambil gambar. Mana bang? Yang main ni semua mak ayah yang sporting, sangat bagus. Kadang kita support kan. Ambil. Gambar, ambil gambar. Nanti Tak basikal situ ambil basikal. Nanti ambil stiker dengan Ryan. Ambil. Ryan dah bawa stiker dah untuk kawan-kawan. Dia tak pernah masuk. Kepala pun ni, kepala pun luar. Oh, ya ke? Sendiri dia buat semua. Oh, pandai dah. Ya, dia kan. Pandainya. Yang ni ibu dia lagi pandai pada bapak dia. Semua ibu dia. Kita tak kerti apa. Pergi masuk ke tepi tu. Ambil gambar Dia kan. kata nak pergi event mana pula dia kata. Kita follow tempat dekat. Ya ke? Sembah ni ya. Ya. Dekatlah sikit dengan. Ya, acik tu tengah pasang tayar. Pandai acik tu. Dia semua dia reti. Kalau mama Dia buat enjin, dia buat basikal sebiji kat rumah yang ada enjin. Boleh gerak macam motor. Ya ke? Dia Ada Kalau bagi motor ni, habis ni aspek terus ni. Bibi tengoklah sini. ada kawan lah. 1, 2, 3, 4. Ni abang dah. Abang dia. Dua hero. 3. Oh. Kita 5. Tak yang besar ni tak mau main dah. Dia sendiri buat, suruh beli kepala, suruh beli tu, buat lah sendiri kata. Ni waktu ni je daripada nak main ni. Daripada besar daripada dengan kita pun tak mau ikut dah. Ni pun sama tak nak ikut. Tak ikut lah. Oh ya lah. Dan sekali kita 2 orang je tinggal. Buka je pintu. Sekejap. Tengok mami dah pasang. Poti mami dia. Mami dia satu rumah pun boleh buat. Gitu memang lah. Itu sebab saya ada bengkel motor. Oh ya ke? Dekat sini lah. Dekat nilai tu. Mami kata, kita masuk engine lah. Lepas tu duk tengok motor pula tengah banyak. Oh, tak dapat kata tak payah. Saya bawa macam ni dulu. Nanti naik lah. Kali naik pula kita Abang masuk slang engine. macam orang Kelantan lah. Memang Kelantan. Oh ya ke? Kita Kelantan lah. Oh, Kelantan. 03. Saya 05. 05 tu ke mana? Saya 05 sini. Saya lahir sini besar Kelantan. Besar sana. Kat mana Kelantan kak? Saya dulu SK. Saya KB. Okey. KB dia sebetulnya dia Songkelah. Kedah ni. Oh, Kedah. Kat sana. Dia belajar Kedah. Kedah. Lustang. Tapi kami dah menetap Penang lah. Penang kat area mana? Pulau Batas. Kalau atas. Kami dulu ni. Poli Seberang Perai tu. Oh, kami USM. Dua-dua situ kenal kat USM lah. Oh ya ke? Belajar. Oh, Tasik Gelugong. Dan ni kami duduk terdekat lah dengan Tasik Gelugong tu. Oh, Kedah. Kedah. Balik Kelantan agak ah. Balik dua-dua. Bagi salam bagi stiker dulu tadi nanti tak dapat. Main mami buat. Salam. Kata pergi register dulu kat yang. Sudah tu. Di settle yang penting lah. Lagi depa ni. Boleh dua. Tampak mana ni? Ada tiga lain je. Oh ni. Ayen kena bagi. Sebab depa kumpul kat sini pula. Ambil tiga. Macam mana ni?
buat up. Dah. Hai, betul. Dia pakai pukul sini. Kereta nak lalu. Main kat ni sikit. Apa. Dah kita. Okey dah. Mana? Daripada start ni dah. Cepat Ryan, cepat. Okey. Di tengah-tengah bagi daddy dekat. Mana? Tengah-tengah Ryan tengok bawah. Sikit. Jadi jatuh belakang. Apa tunggu Ryan ke? Fuyo. Ha ke? Kejap. Peluh tu. Ha, gitu tak? Lagi kayu cepat. Sampai sana. Ada stiker. Dekat kayu fast. Ada stiker. Stiker. Okey. Minta tolong jangan mengayun di dalam kawasan event untuk melanggar kawan-kawan yang lain. Itu sedikit pesanan dan peringatan daripada penganjur sesuai kita Abang Dedi. Jadi pada adik-adik mohon beri kerjasama kerana dalam adat berbasikal tidak ada aturan, tidak ada peraturan, tidak ada disiplin. Right? Tidak ada disiplin dalam setiap penganjuran event. Tidak ada disiplin. Barulah menampakkan kita ini adalah Prom tu. peserta berbasikal yang berdisiplin. Okey, kita nak dengar sikit daripada Monami. Mana dia? Monami mana Monami? Kita nak dengar sikit. Sekejap ada orang telefon dia. Mr. Jang mana Mr. Jang? Mr. Jang? Mr. Jang? Mari sini, mari sini. Okey, kita bersama dengan salah seorang influencer kita. Kita ada Mr. Jang. Apa khabar Mr. Jang? Okey, Jang, apa yang anda nampak ketika ini Suara Kayu Fest yang kali pertama diadakan di Negeri Sembilan? Yang saya nampak aktiviti macam ni sepatutnya digalakkan awak. Sebab kalau tak budak ni akan Kawan nak ambil gambar. raja lela di jalan raya bang. Tanpa orang harap. Kalau ada event-event macam ni bang, betul. sebenarnya bagus untuk kanak-kanak ni. Okey, kalau kita nak 1, 2, 3. Ryan dengan Abang Arif Junior ada di sini. right. Adik-adik yang sambutan ketua kita dan ada hadiah istimewa daripada penganjur kita. Mana dia adik-adik untuk kayu Merdeka. Okey, sila bawa basikal masing-masing. Kita nak susun